RM25,000 nak simpan duit atau nak simpan emas? Saya dan share video ni untuk rujukan di masa akan datang. Saya ada seorang customer yang ada RM25,000 cash dan dia tanya saya emas fizikal yang mana yang patut dia ambil. Jadi, bagi sesiapa yang ada RM25,000 dalam akaun simpanan dan ingin menukarkan dalam bentuk emas, boleh tengok video ini sampai habis. Sebelum saya jawab soalan ni, saya akan tanya dulu apa tujuan simpanan RM20,000 ini. Sebab sebelum tuan-puan decide untuk dapatkan emas fizikal, penting untuk tuan-puan tahu tujuan tuan-puan menyimpan emas. Saya bagi contoh mudah, jika tuan-puan ingin jadikan simpanan ini untuk memaksimumkan keuntungan simpanan tuan-puan, 50 gram ini yang bernilai sekitar RM28,000 adalah pilihan yang lebih bagus kerana kadar spreadnya lebih rendah dan kos gold premium lebih murah berbanding 10 keping 5 gram. Seperti ini. Tapi, jika tujuan simpanan tuan-puan adalah untuk tabung pendidikan anak-anak, saya sarankan tuan-puan dapatkan emas fizikal yang gramnya lebih kecil seperti gold bar 5 gram ini yang harganya sekitar RM2,800. Tuan-puan boleh dapatkan 10 keping jogok emas 5 gram. Sebab kebiasaannya, pembiayaan pendidikan anak-anak akan ambil masa bertahun dan kita boleh jual emas ni dalam jumlah yang lebih kecil bila memerlukan. Jadi, penting untuk tuan-puan tahu tujuan tuan-puan simpan emas sebelum memulakan simpanan. Perlukan bimbingan untuk belajar menyimpan emas dengan Public Gold? Tuan-puan boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas secara percuma. Saya akan bimbing sebaiknya.